Assalamualaikum dan selamat petang semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi di siri telaah pada tahun 2026 ini. Alhamdulillah kita telah pun ada beberapa siri sebelum ni. Pada kali ini kita nak kupas lagi sebuah buku yang sangat menarik bersama dengan panel kita iaitu yang terdiri daripada pelajar UiTM sendiri. Alhamdulillah pada petang ini kita ada saudari Nur Hazmila. Tapi sebelum itu, saya nak bacakan dulu maklumat yang disampaikan dalam program ini adalah tujuan untuk pembudayaan ilmu sahaja dan bukanlah pendirian rasmi universiti. Pendapat ataupun komen daripada panel tidak akan pihak universiti tidak akan bertanggungjawab untuk segala pendapat yang dikeluarkan oleh panel. Okey, justru itu siri telaah ini dibawakan khas daripada Studio Pita di UiTM Shah Alam. Dan ini merupakan satu program pembudayaan ilmu dan juga perkongsian pengetahuan. Untuk makluman semua, siri telaah ini juga merupakan satu platform pengajian dan perbincangan ilmiah yang memberi penekanan kepada pembacaan, penelitian, penghayatan teks ataupun isu secara mendalam dalam suasana beradab dan berstruktur. Alhamdulillah, kita ada lagi seorang panel yang kita akan kenalkan sebentar lagi. Tadi dah kenal kan sebenarnya kan. Tapi kita nak minta Tuan Badan sendiri untuk mengupas dengan lebih lanjut lagi. Selamat datang. Assalamualaikum. Selamat petang kepada saudari Nur Hazmila. Boleh kenalkan latar belakang Nur Hazmila kepada semua viewers di luar sana. Okay. Silakan. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Puan Ayu. Nama saya Nur Hazmila binti Idris. Saya merupakan pelajar daripada kampus Puncak Perdana dari Fakulti Sains Maklumat bagi program pengurusan perpustakaan. Okey. So, apakah, saya nak tanyalah kan kepada saudari Nur Hazmila, apakah tajuk buku yang anda pilih dan mengapa anda tertarik untuk ketengahkan buku ini untuk siri telaah pada kali ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih beri saya peluang untuk sertai siri telaah. Hari ini saya ingin kongsikan sebuah novel klasik yang bertajuk Putera Gunung Tahan, yang merupakan karya Ishak Haji Muhammad atau lebih dikenali sebagai Pak Sakoh, yang merupakan seorang tokoh nasionalis dan juga wartawan dan penulis yang terkenal dalam memperjuangkan kemerdekaan. Apa yang membuatkan saya tertarik untuk membaca buku ni? Buku ni bukan sekadar novel biasa, tapi dia merupakan sebuah karya satira yang mengeritik penjajahan British di tanah Melayu. Novel ni diterbitkan pada tahun 1937 sebagai satu bentuk penulisan yang membalas dan menentang pandangan pihak penjajah yang pada ketika itu tanah Melayu ni berada di bawah penjajahan British. Jadi Pak Sakoh menggunakan penulisan dengan satira dan juga sindiran untuk mengkritik pihak penjajah tanpa dikenakan sebarang tindakan. Okey, so sebab itulah saudari Hazmila memilih tajuk buku inilah. Sebab kalau kita tengok daripada tajuk buku sendiri, saya pun pada mulanya kurang pasti adakah ia berbentuk fiksyen ataupun berbentuk bagaimana, genrenya bagaimana. So, kalau boleh saudari Hazmila kongsikan, apakah isi kandungan utama di dalam buku ini ataupun dia ada tema buku kepada buku ini? Okay. Boleh kongsikan dengan kita? Novel ni sebenarnya kalau kita lihat kepada tajuk ni macam cerita pengembaraan kan. Tapi sebenarnya novel ni dia mengisahkan tentang usaha orang Inggeris untuk menguasai Gunung Tahan yang mereka anggap sebagai satu kawasan yang strategik dan juga mempunyai nilai ekonomi. Jadi tapi cerita ni usaha mereka ni dapat dihalang atau ditentang oleh Ratu Bongsu dan penduduk gunung dengan menggunakan kebijaksanaan mereka. Jadi tema utama yang diangkat dalam novel ini ialah tentang
kritikan terhadap penjajah, sikap tamak manusia dan juga kepercayaan bahawa pihak kemajuan barat ni tidak semestinya lebih baik daripada nilai tempatan itu sendiri. Jadi Pak Sako dia juga ingin menonjolkan bahawa orang Melayu ni dia tidak lemah tapi mereka bijak dan juga mempunyai strategi. Okay, alright. Okay, soalan saya seterusnya untuk saudari Hazmila ke. Okay, dalam buku ini bab ataupun peristiwa yang paling memberi kesan kepada anda, boleh ceritakan dengan viewers di luar sana. Kalau tengok buku ni, dia ni buku ni mempunyai bab 11 bab, tapi yang paling memberi kesan kepada saya ialah bab 3 iaitu Datuk Batin Putih, kerana bahagian ni menunjukkan bagaimana Tuan Robert, salah satu karakter dalam ni, seorang penjajah Inggeris, dia dilantik menjadi ketua oleh orang asli yang duduk dalam Gunung Tahan, hanya kerana beliau warna kulit beliau dan juga status Tuan Robert sebagai orang barat. Ini menunjukkan, ia menggambarkan satu penjajahan yang secara halus dan juga tanpa paksaan, tetapi dia melalui kepercayaan dan juga kegaguman yang terlalu berlebihan terhadap bangsa asing. Jadi Pak Sako ni dia seolah-olah ingin menunjukkan bahawa penjajahan tu tidak hanya berlaku melalui senjata, tetapi ia juga berlaku melalui cara berfikir masyarakat itu yang merendahkan diri mereka sendiri. Jadi bagi saya, menurut saya sangat bahaya apabila sesebuah masyarakat itu terlalu mengagungkan bangsa luar tanpa memikir atau tanpa memikir kemampuan bangsa mereka sendiri. Okay. So, itu antara perkara yang digarapkan dalam buku ini, iaitu bab ataupun perkara penting yang di-highlight dalam buku inilah. Okay, bagaimana gaya penulisan Pak Sako dalam buku ini dan mungkin adakah ini memberi kesan kepada pembaca? Menurut saya, gaya penulisan Pak Sako ni bagi saya unik dan berani. Bahasa yang digunakan beliau juga untuk generasi macam saya agak klasik. Dia mempunyai ada perkataan-perkataan yang klasik yang dulu kala digunakan. Tetapi bahasa tu masih boleh dipahami. Dan juga apa yang menarik ialah Pak Sako ni dia tidak menyerang penjajah tu secara langsung, tetapi beliau menggunakan peribahasa, bahasa-bahasa kiasan, sindiran dan juga watak-watak simbolik dalam novel beliau. Dengan gaya penulisan ni, bagi saya ia membuatkan novel itu lebih hidup, menghiburkan. Dalam masa yang sama, ia dapat menyampaikan mesej kritikan tu terhadap penjajah. Okay, mungkin adakah anda mencadangkan buku ini kepada orang lain? Mengapa? Ya, saya sangat cadangkan buku ni untuk dibaca oleh rakan-rakan, terutama generasi sekarang, kerana walaupun bagi saya novel ni klasik untuk zaman sekarang, tetapi mesej yang ada dalam buku ni dia masih relevan, seperti tentang kuasa, tentang manipulasi dan juga kritikan terhadap pengaruh-pengaruh luar. Dan juga kalau kita lihat pada hari ini, di mana media sosial, politik dan juga tekanan sosial ni mempengaruhi kita untuk mengambil keputusan. Jadi bagi saya membaca buku ni, dia mengingatkan kita tentang tindakan yang kita buat tu dia mempengaruhi diri kita dan juga orang lain. Dan juga gaya yang digunakan oleh Pak Sako ni sangat menghiburkan dan juga ia sesuai untuk sesiapa yang ingin membaca lebih dari sekadar santai. Okay, so sebenarnya dia syarat juga dengan
pengajaran Ya. kepada buku ini. Walaupun kalau tengok buku ni nipis saja, tetapi seperti yang saudari Nur Hazmila maklumkan tadi, bahasa yang digunakan mungkin ada perkataan-perkataan yang digunakan tu klasik. Tetapi masih boleh difahami. Okey. So mungkinlah yang terakhir daripada saudari Hazmila untuk nak menyarankan semua viewers di luar sana, terutamanya rakan-rakan yang berada di UiTM ni nak baca kepada buku ini. Nak dapatkan di mana ni? Yang boleh saya katakan yang simpulkan buku Putera Gunung Tahan ni adalah perjalanan mengenal jati diri bangsa. Bapak Saku membuktikan bahawa mata pena tu lebih tajam daripada mata pedang. Jadi ini dengan baca buku ni dia ingatkan kita bahawa kekayaan sebenar negara tu bukan sekadar dari sumber alam tapi juga maruah bangsa itu sendiri. Buku ni kita rakan-rakan boleh dapatkan dekat Pita Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Shah Alam. Dan saya harap karya-karya klasik seperti ini dapat menjadi cermin kepada kita bangsa sekarang, generasi sekarang untuk mengekalkan minda yang merdeka daripada sebarang penjajahan. Okey, bagus buku ni, syarat dengan pengajaran dan juga walaupun pada mulanya saya merasakan buku ni mungkin agak sukar difahami, tetapi selepas penjelasan dan kupasan daripada saudari Hazmila tadi, insya-Allah. So nanti ramai-ramai rakan-rakan semua di UiTM dapatkan buku ini di Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM insya-Allah. So maka itu berakhirlah sudah sesi telaah bersama saudari Nur Hazmila pada petang ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di siri telaah pada akan datang. Terima kasih kepada saudari Hazmila kerana sudi memberi komitmen dan menyertai kepada siri telaah pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada siri telaah pada masa akan datang. Mewakili semua penganjur iaitu Pustakaan Abdul Razak mengucapkan ribuan terima kasih atas komitmen semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada siri telaah pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.